So kau jangan nak menipu dekat Copenhagen. Satu benda aku terkejut dengan train system dekat Copenhagen ni kan, dia tak ada yang macam kita punya tau, yang apa tu, masuk tiket yang dia tag, buka, tag, tutup tu. Tak ada. Sebab dia pakai benda ni. Kau kena scan titik, and then kau naik train. Ni macam dia basekan apa, dia macam depend pada kau punya kejujuran untuk naik train. Sekejap ni aku baru turun train So sebelum masuk tadi kena tag lah, ataupun kau kena beli tiket kan. Tiket ada dekat mesin macam ni. Kena beli tiket kat sini, ataupun kalau kau pakai handphone kau tag kat sini lah. Lepas tu kau keluar kan. Ini platform yang kat atas tadi kan. Kau keluar, tengok, kau keluar terus. Kau keluar terus. Tak ada palang yang apa, yang scan tu. Tak ada. So kau jangan nak menipu dekat Copenhagen. Jangan. Dia depend pada kau punya kejujuran terus. Relax je kan. Aku mula-mula terkejut. Aku yakin dia free. Sekali semua orang tag macam tu. Rupanya berbayar. Dia takkan free kan. Dia dah betul lah tu takkan free. Cuma aku tak tahu cara bayar di mana. Rupanya macam Sambung itu. next video. Tahu lah sekarang ni.